Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pertama sekali, adakah kalian semua tahu bahawa setiap solat yang kita amalkan pada setiap hari mempunyai ciri-ciri yang berbeza? Baik, oleh itu, kita ketahui dengan lebih lanjut dalam tajuk penetapan waktu solat mengikut fiqh falak. Okey, baik. Kita semua mengambil maklum bahawa amal ibadat solat itu datang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj seperti mana kita maklum, di mana amal ibadat solat itu banyak dan dikurangkan sehinggalah menjadi 5. Namun, setiap solat itu mempunyai ciri-ciri yang amat berbeza mengikut pada keadaan. Misalnya subuh pada waktu pagi, zuhur pada waktu zawal, asar petang, maghrib pada berlakunya syafaq ahmar dan juga isyak pada waktu malam. Namun, perkara ini dapat kita lihat dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu tentang waktu solat. Tentang seorang lelaki bertanya tentang waktu solat dan Nabi menunjukkan waktu solat itu selama 2 hari. Pada hari pertama, Nabi melakukan solat zuhur selepas zawal. Kemudian, asar ketika matahari masih lagi tinggi dan juga maghrib selepas matahari terbenam. Selepas itu, isyak selepasnya syafaq ahmar itu hilang daripada langit. Dan juga subuh ketika fajar terbit. Itu pada hari pertama. Dan pada hari kedua, zuhur dilewatkan sehingga lebih sejuk. Seperti mana kita tahu, zuhur lebih kurang dalam waktu tengah hari. Dan kemudian, asar dilewatkan sedikit. Kemudian Nabi melakukan solat maghrib sebelum syafaq hilang. Dan kemudian, isyak selepas sepertiga malam dan juga subuh ketika sudah terang. Okey. Di mana kita dapat lihat bahawa pada hari pertama dan juga pada hari kedua ini ialah di mana pada hari pertama ialah waktu permulaan solat tersebut. Manakala pada hari kedua adalah waktu akhirnya tempoh solat tersebut. Jadi kat sini kita nampak bahawa setiap tempoh tersebut menunjukkan perbezaan waktu yang ketara di mana subuh tempohnya adalah sekejap, zuhur sehinggalah pada waktu asar dan juga asar sehinggalah pada waktu maghrib dan juga maghrib sehinggalah syafaq ahmar itu dekat langit hilang sehinggalah ternampaknya semua bintang-bintang di langit dan juga isyak sepertiga malam. Jadi kita teruskan dengan waktu solat subuh. Okey, macam mana waktu solat subuh? Waktu solat subuh bermula apabila munculnya fajar sadiq, iaitu fajar yang sebenar, di mana ada perbezaan di antara fajar sadiq dan juga fajar kazib. Itu adalah untuk waktu subuh, di mana waktu afdalnya munculnya fajar sehinggalah cahaya semakin terang. Okey, itu adalah untuk waktu subuh. Manakala untuk waktu zuhur, permulaan waktu solat tersebut bermulanya ketika zawal. Okey, apa itu zawal sebenarnya? Okey, zawal ni matahari bergerak melepasi titik tengah langit iaitu zenit di atas di mana kita sebagai pemerhati dan atas kita ni adalah zenit. Okey, bayangan mula bergerak ke arah timur. Bermakna matahari tergelincir sedikit daripada titik atas kita. Itu adalah untuk waktu zuhur. Dan di mana pengakhiran waktu zuhur ialah apabila bayangan sesuatu menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Bermakna matahari makin lama semakin menurun. Itu adalah untuk waktu zuhur. Dan juga secara bahasa mudahnya. Dan juga untuk solat asar, kita boleh nampak bahawa dia berlaku selepas waktu zuhur.
apabila bayangan objek menjadi sama panjang dengan objek. Ini bermakna ia peralihan daripada waktu zuhur kepada waktu asar, dan di mana pengakhirannya berlaku sehinggalah matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam sebelum berlakunya waktu solat maghrib. Okey, di mana waktu afdal kita melakukan solat asar ni adalah kita tidak melewatkan sehingga bayangan menjadi 2 kali ganda. Maksud tidak menjadi lebih panjang daripada apa yang kita nampak pada ketika itu. Dan itu adalah untuk waktu asar. Dan waktu maghrib ini berlaku apabila selepas matahari terbenam sepenuhnya. Di mana bila kita berada di atas ufuk, kita tidak nampak lagi matahari yang ada, cumalah biasan cahaya matahari yang ada. Disebabkan itulah wujudnya syafaq ahmar, di mana langit ketika itu kemerah-merahan. Di mana bahasa mudahnya syafaq ni adalah cahaya merah selepas matahari terbenam. Itu adalah syafaq ahmar untuk solat maghrib. Dan di mana pengakhiran solat maghrib apabila mulanya gelap. Okey. Dan disebabkan syafaq ahmar dah mula pun hilang, bila hilang, kemudian masuklah waktu isyak, iaitu selepas syafaq ahmar itu menghilang. Itu adalah permulaan untuk waktu solat isyak. Okey, di mana pengakhiran kita boleh nampak untuk waktu solat isyak ni sehinggalah waktu subuh, iaitu sehingga terbit fajar sebenar. Okey, waktu afdal kita melakukan adalah sepertiga malam untuk solat isyak. Jadi kita boleh nampak bahawa setiap solat ini mempunyai waktu-waktu yang berbeza, dan juga keadaan yang perbezaan yang amat ketara yang kita boleh nampak. Tidak terhad pada satu waktu sahaja. Jadi kita teruskan dengan waktu solat subuh. Okey, macam mana waktu solat subuh? Waktu solat subuh bermula apabila munculnya fajar sadiq, iaitu fajar yang sebenar, di mana ada perbezaan di antara fajar sadiq dan juga fajar kazib. Itu adalah untuk waktu subuh, di mana waktu afdalnya munculnya fajar sehinggalah cahaya semakin terang. Okey, itu adalah untuk waktu subuh. Manakala untuk waktu zuhur, permulaan waktu solat tersebut bermulanya ketika zawal. Okey, apa itu zawal sebenarnya? Okey, zawal ni matahari bergerak melepasi titik tengah langit, iaitu zenit di atas, di mana kita sebagai pemati dan atas kita ni adalah zenit. Okey, bayangan mula bergerak ke arah timur, bermakna matahari tergelincir sedikit daripada titik atas kita. Itu adalah untuk waktu zuhur, dan di mana pengakhiran waktu zuhur ialah apabila bayangan sesuatu menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Bermakna matahari makin lama semakin nurun. Itu adalah untuk waktu zuhur. Dan juga secara bahasa mudahnya. Dan juga untuk solat asar, kita boleh nampak bahawa dia berlaku selepas waktu zuhur apabila bayangan objek menjadi sama panjang dengan objek. Ini bermakna ia peralihan daripada waktu zuhur kepada waktu asar, dan di mana pengakhirannya berlaku sehinggalah matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam sebelum berlakunya waktu solat maghrib. Okey, di mana waktu afdal kita melakukan solat asar ni adalah kita tidak melewatkan sehingga bayangan menjadi 2 kali ganda. Maksud tidak menjadi lebih panjang daripada apa yang kita nampak pada ketika itu. Dan itu adalah untuk waktu asar. Dan waktu maghrib ini berlaku apabila selepas matahari terbenam sepenuhnya. Di mana bila kita berada di atas ufuk, kita tidak nampak lagi matahari yang ada, cumalah biasan cahaya matahari yang ada. Disebabkan itulah wujudnya syafaq ahmar, di mana langit ketika itu kemerah-merahan. Di mana bahasa mudahnya syafaq ni adalah cahaya merah selepas matahari terbenam. Itu adalah syafaq ahmar untuk solat maghrib. Dan di mana pengakhiran solat maghrib apabila mulanya gelap. Okey. Dan disebabkan syafaq ahmar dah mula pun hilang, bila hilang, kemudian masuklah waktu isyak, iaitu selepas syafaq ahmar itu menghilang. Itu adalah permulaan untuk waktu solat isyak. Okey, di mana pengakhiran kita boleh nampak untuk waktu solat isyak ni sehinggalah waktu subuh, iaitu sehingga terbit fajar sebenar. Okey, waktu afdal kita melakukan adalah sepertiga malam untuk solat isyak. Jadi kita boleh nampak bahawa setiap solat ini mempunyai waktu-waktu yang berbeza, dan juga keadaan yang perbezaan yang amat ketara yang kita boleh nampak. Tidak terhad pada satu waktu sahaja. Jadi, melihat kepada imej-imej ini beserta maklumat yang ada, kita boleh nampak bahawa setiap solat itu
mempunyai kedudukan matahari yang berbeza, di mana kita boleh melihat bahawa ke subuh matahari mula terbit dan juga Zuhur matahari terletak di atas titik zenit di atas kita. Asar matahari dah mula menurun, Maghrib matahari dah mula terbenam dan juga Isyak matahari di bawah ufuk kita. Bahawa setiap waktu solat ini mempunyai ciri-ciri yang ketara yang membolehkan kita membezakan waktu siang, petang dan juga malam. Dan itu saja pembentangan secara mudahnya bagi pemandangan secara kasar. Untuk kita ketahui bahawa setiap solat itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan juga bergantung pada kedudukan matahari yang ada. Itu sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.